Harga naik tak kaya, harga turun pun tak miskin. Yang paling penting adalah berapa banyak gerai emas yang kita dah ada. Tuan-puan tahu tak? Selagi mana kerajaan terus cetak duit kertas, sistem wang fiat yang kita gunakan sekarang ini, harga emas pasti akan naik pada masa akan datang. Sistem duit kertas ini dicipta menyebabkan kuasa beli duit kita semakin lama semakin kecil. Jadi kita terpaksa bayar harga yang lebih mahal untuk dapatkan barang yang sama. Pada masa akan datang, suka ataupun tidak, harga barang akan terus naik. Keperluan asas, rumah, tanah, kos pendidikan, haji, umrah, semuanya akan naik harga pada masa akan datang. Apatah lagi emas, barang yang bernilai sepanjang zaman. Jadi, kenapa kita nak sibuk pasal harga? Orang yang sibuk tengok harga emas, selalunya dia akan kalah dengan emosi. Contoh, bila harga naik, dia akan menyesal sebab tak beli pada waktu murah. Bila harga turun pun, dia akan menyesal sebab beli pada waktu harga yang mahal. Orang yang macam ni tak perlu pun simpan emas. Belanja sahaja duit tersebut. Sebaliknya, bagi mereka yang beli emas tak tengok harga, simpanan emas mereka semakin bertambah secara konsisten. Bila emas dah makin banyak, aset pun makin bertambah, insya-Allah pasti mereka akan semakin kaya. Jadi fokus kita adalah pertambahan gerai emas. Tak perlu pun membazir masa yang banyak, harga emas tetap akan naik tanpa perlu tunggu sesiapa pun. Semoga bermanfaat. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, tuan-puan boleh terus rujuk pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.